5 fakta mengejutkan Papa Zola The Movie dan Bobo Boy. Nombor 1. Yang anda lihat di sini adalah evolusi uniform rasmi Papa Zola sepanjang dia menjadi adiwira, kapten dalam Tapops dan juga ejen untuk agensi Papa. Dan sebenarnya ada satu lagi set pakaian yang tak ramai tahu yang pernah muncul dalam iklan COVID My Pelindung. Lihat saja persamaannya dengan uniform-uniform Papa Zola yang lain. Nombor 2. Lihat kepala tali pinggang untuk Super Papa. Rupanya sama seperti handheld konsol, iaitu konsol game kecil yang dipegang di tangan. Ini selari dengan tema movie ini. Sama seperti banyak lagi desain alien-alien penjahat dalam cerita ini daripada segi bentuk pakaian, bentuk kepala dan kapal angkasa mereka. Semua bertemakan game. Nombor 3. Papa Zola adalah hero yang ditakdirkan berjodoh dengan raksasa berulang kali. Selain daripada isteri dan anaknya yang berubah menjadi raksasa, Papa juga pernah menjadi penjaga kepada si kucing alien Cactus yang boleh berubah menjadi raksasa besar menggunakan power sfera Bellbot. Sebelum itu pula, Papa telah menjinakkan jerung alien separa robot bernama J-Rex dalam Bobo Boy Movie 1. Maka, sesuailah keluarga ini dipanggil dengan gelaran Family Kaiju, termasuk Papa sendiri yang pernah berubah menjadi gergasi dalam mod Super Papa. Nombor 4. Selain keluarga Papa, watak-watak animasi syarikat monster yang lain pun sama ada mod pertempuran gergasi, seperti Bobo Boy dengan golem tanahnya dan Fang dengan naga bayangnya, serta Mekamato dengan mod mechanized Mega. Tak dilupakan juga penjahat-penjahat yang mempunyai robot-robot besar seperti Adudu dan yang lain-lain ini. Ini merupakan trend pelbagai cerita fiksyen yang melibatkan pertempuran di mana wujudnya satu mod pertempuran besar. Sama ada watak itu sendiri berubah menjadi besar ataupun mengawal robot dan makhluk gergasi. Nombor 5. Dengan ini, Papa Zola telah melalui 3 kematian palsu sambil ditangisi watak-watak lain diikuti dengan kebangkitan Papa. Kali pertama adalah dalam siri Bobo Boy musim pertama. Kali kedua adalah dalam siri Bobo Boy Galaxy Baraju. Dan kali ketiga adalah dalam Papa Zola The Movie. Kebenaran tak akan kecundang.